Tibanya bulan Sya'ban, maka menandakan kita menghampiri bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, iaitu Ramadan. Sya'ban dikenali sebagai bulan penyimpangan atau berpecah. Ini kerana dikatakan kaum purba Arab akan berpecah untuk mencari sumber air di padang pasir untuk persediaan musim panas pada bulan Ramadan. Setiap bulan Islam pastinya mempunyai kelebihan dan sejarahnya yang tersendiri. Begitu juga di bulan Sya'ban, yang mana terakam peristiwa penting dalam sejarah Islam. Setelah 17 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat solat berkiblatkan di Masjidil Aqsa, tahun kedua hijrah di bulan ini, turunnya wahyu supaya kiblat berpindah ke Masjidil Haram. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun pada awalnya mendapat kecaman dari orang Yahudi yang memperlekeh dakwah Nabi, bagaimanapun pertukaran kiblat ini melambangkan keagungan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sekaligus mencerminkan kesatuan matlamat dan perpaduan umat Islam dengan arah kiblat yang sama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang bermaksud, "Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya kiblat, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya." Sya'ban mempunyai malam yang cukup istimewa buat umat Islam untuk meraih pahala. Nisfu Sya'ban iaitu nis bermaksud separuh. Peristiwa hari ke-15 dalam bulan Sya'ban ini merupakan hari di mana buku catatan amalan kita selama setahun diangkat ke langit dan diganti dengan buku catatan yang baru. 15 Sya'ban bermula pada 14 Sya'ban sebaik masuk waktu maghrib, yang mana bermula catatan amal pertama yang akan ditulis di buku baru. Kelebihan malam nisfu Sya'ban telah dicatat dalam hadis sahih daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, Allah menjenguk datang kepada semua makhluknya, kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Peperangan ini tercetus akibat pengkhianatan di kalangan kabilah Najd terhadap kaum muslimin. Seramai 70 orang muslimin telah syahid di medan perang ini. Dinamakan peperangan Zat Al-Riqa atau peperangan yang bertampung, disebabkan tentera Islam pada ketika itu ramai yang mengalami pecah tapak kaki ketika dalam perjalanan. Bani Mustalik merupakan puak dari kaum Yahudi yang telah merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Berita ini telah disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh sahabat dari puak Badui. Peperangan yang berlaku di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah ini merupakan rentetan dari peperangan Bani Quraizah, yang mana kaum Yahudi telah dihalau oleh Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Akhirnya pasukan kaum muslimin dapat melumpuhkan pasukan Bani Mustalik. Sya'ban merupakan bulan mulia, yang mana bulan ini terletak di antara bulan Rejab, iaitu peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga bulan Ramadan, yang mana padanya seluruh umat Islam diwajibkan mengerjakan ibadah puasa dan mempunyai Lailatul Qadar. Sesungguhnya bulan Rejab untuk memohon keampunan dari segala dosa, dan bulan Sya'ban pula untuk memperbaiki hati dari segala kekotoran dan mensucikan rohnya pada bulan Ramadan.